Matematik tahun 3 muka surat 90. Soalan 4. Encik Kumar membayar RM10,000 kepada 8 orang pekerja sambilan yang menerima upah yang sama. Kira upah yang diterima oleh setiap pekerja. Jadi ayat matematiknya adalah RM10,000 bahagi dengan 8 orang pekerja. Kita akan dapat RM1,250. Jadi untuk kita kira, kita bahagikan 10,000 bahagi 8. Dalam sifar 8 ada tak 10? Tak ada. Yang ada hanyalah 8, iaitu 1 darab 8, kita akan dapat 8. 10 tolak 8, kita ada baki 2. Kosong turun bawah, menjadi 20. Dalam sifar 8 ada tak 20? Ada 16, iaitu 2 darab 8. Kita akan dapat 16. 20 tolak 16, kita akan dapat bakinya 4. Kosong turun bawah, menjadi 40. Dalam sifar 8 ada tak 40? Ada, betul tak? Iaitu 5 darab 8, kita akan dapat 40. 40, jadi 40 tolak 40, kita ada baki kosong. Kosong yang ini turun bawah. Lepas tu, kosong darab kosong, kosong darab 8, kita akan dapat kosong. Jadi jawapannya adalah kosong. Jadi jawapannya adalah 1,250. Upah yang diterima oleh setiap pekerja ialah RM1,250. Soalan 5. Encik Lee ada RM500. Dia ingin membeli sehelai jaket dan seutas jam tangan. Kira baki wan Encik Lee. Jadi kita kena kira baki. RM500 tolak dengan RM239.50 jaket dengan RM240.40 jam tangan. Jadi kita tolakkan, kita akan dapat RM20.10. Jadi cara kiranya RM500 tolak RM239.50. Kita tolakkan, kita akan dapat RM260.50 tolak pula dengan RM240.40. Kita akan dapat jumlah bakinya adalah RM20.10. Soalan ke-6. Jadual menunjukkan kutipan derma untuk masa bencana alam. Hari Sabtu adalah RM3,127.90. Ahad kurang RM564.50 daripada hari Sabtu. Kira jumlah kutipan pada kedua-dua hari itu. Jadi ayat matematiknya adalah hari Sabtu 3,127.90 tolak dengan RM564.50. Ini adalah untuk hari Ahad saja. Ahad. Okey, ini untuk hari Ahad saja. Okey, lepas tu kita tambah dengan RM3,127.90 sebab nak kedua-dua hari itu. Okey. Jadi kita akan dapat RM5,691.30. Jadi kita kirakan, yang ni hari Ahad dulu. Kita nak dapatkan nilai untuk hari Ahad saja. Kita akan dapat RM2,563.40. Lepas tu kita tambahkan dengan 3,127.90 sebab kita nak kedua-dua hari itu. Kita tambahkan, kita akan dapat jumlahnya adalah RM5,991.30. Jumlah kutipan ialah RM5,991.30. Jadi ini adalah jawapannya.